Seramai 39 mangsa banjir daripada 10 keluarga dipindahkan ke Pusat Pemindahan Sementara Dewan Seri Bernam Sungai Besar selepas kediaman mereka dinaiki air pada malam 23 November. Penolong Pengarah Bahagian Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, JBPM Selangor Ahmad Mukhlis Mokhtar berkata, kejadian itu membabitkan Kampung Nelayan Sungai Besar. Dalam pada itu, Ahmad Mukhlis memaklumkan sebanyak 4 balai bomba dan penyelamat terbabit dengan kekuatan 21 anggota bertugas. Beliau berkata ketika ini kesemua mangsa ditempatkan di PPS terbabit dan pihak bomba sedang menjalankan kerja-kerja pemantauan di beberapa lokasi lain. Pada pagi 24 November, Jabatan Meteorologi Malaysia (MET Malaysia) mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang di sekitar kawasan Pahang, Lembah Kelang, Negeri Sembilan dan Melaka.